Pernah tak rasa bila uruskan duit bisnes kecil-kecilan ni, dia macam kita tengah memandu dalam kabus tebal. Kita tahu destinasi kita, tapi jalan kat depan tu kabur. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok satu alat yang direka khas untuk hilangkan kabus tu dan bagi kejelasan yang kita semua perlukan. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula, kita akan selami dulu apa itu kabus kewangan yang selalu buat usahawan pening kepala. Lepas tu, saya akan tunjukkan macam mana satu penyelesaian digital yang ringkas boleh tukar semua data tu jadi satu dashboard yang mudah faham. Dari situ, kita akan belajar cara nak guna nombor-nombor tu untuk buat keputusan bisnes yang lebih mantap dan akhir sekali, kita akan lihat apa kelebihan sebenar yang boleh ubah cara anda pandang bisnes anda. Ramai orang bisnes kan, dia kerja penat-penat setiap hari, tapi bila sampai hujung bulan, masih tertanya-tanya, aku ni untung ke rugi sebenarnya? Keadaan tak menentu inilah yang kita panggil kabus keuangan. Cuba fikir sekejap, anda betul-betul tahu tak, sekarang ni kat mana kedudukan keuangan bisnes anda? Atau ia rasa macam satu kotak hitam yang penuh dengan resit, invoice, tapi tak nampak gambaran besar? Rasa macam tu? Jangan risau, anda tak keseorangan. Okey. Cuba bayangkan skrin ni dashboard bisnes anda. Anda tahu anda sibuk buat jualan, layan pelanggan, tapi dashboard anda tunjuk kosong. RM kosong untuk hasil jualan, RM kosong untuk untung bersih. Ini bukan maksudnya bisnes anda tak jalan. Tak, maksudnya anda tengah terbang buta. Anda berada dalam kabus kewangan sebab tak ada sistem yang boleh terjemahkan semua usaha anda kepada nombor yang sebenar. Inilah realiti sebelum adanya kejelasan. Okey, cukup cakap pasal masalah, jom kita tengok jalan penyelesaiannya pula. Macam mana kalau kita boleh gantikan semua tanda tanya tadi tu dengan jawapan yang konkret? Kat sinilah teknologi main peranan. Easy Account ni, dia bukan setakat spreadsheet biasa-biasa tau. Ia adalah satu sistem yang bersepadu. Dua perkataan penting kat sini, bersepadu dan masa nyata. Maksudnya, semua data kewangan anda bersambung. Dan ia tunjukkan keadaan terkini bisnes anda sekarang, bukan bulan lepas. Dan yang menariknya, cuba tengok dari mana datangnya alat ni. Bukan dari syarikat perisian gergasi, tapi ia lahir daripada satu projek inovasi oleh tim dari KV Kulim. Ini penting sebab apa? Sebab ia tunjukkan yang sistem ni dibina dari bawah oleh orang yang betul-betul faham cabaran sebenar yang peniaga kecil hadapi. Cuba bayangkan dashboard kereta anda. Anda tak perlu pun jadi pomen untuk tahu bila minyak nak habis atau kalau enjin panas, kan? Dashboard kewangan pun sama. Ia bagi kita isyarat-isyarat penting supaya kita boleh bertindak sebelum terlambat. Jom kita fahamkan dua benda paling asas ni. Aset, senang cerita apa-apa yang bisnes anda miliki. Duit dalam bank contohnya. Liability pula apa-apa yang bisnes anda hutang pada orang lain. Faham beza dua ni dah kira langkah pertama untuk dapatkan kejelasan kewangan. Lepas tu kita ada kunci kira-kira atau orang panggil balance sheet. Anggap benda ni macam X-ray lah. X-ray kewangan syarikat anda pada satu masa. Sebelah kiri, aset, semua yang kita miliki. Sebelah kanan, liability, apa yang kita hutang. Dan equity, nilai bersih kita. Matlamat dia, kedua-dua belah mesti seimbang. Baru kita nampak gambaran kesihatan syarikat yang sebenar. Kalau kunci kira-kira tadi tu macam sekeping gambar, penyata untung dan rugi ni pula macam sebuah filem. Ia cerita kisah prestasi bisnes kita sepanjang satu tempoh. Cukup tak jualan kita untuk tampung semua belanja? Dan paling penting, ada untung tak? Kat sinilah kita akan dapat jawapannya. Okey, kumpul data, rekod sana-sini, itu baru separuh jalan. Kuasa sebenar dia datang bila anda boleh guna data tu untuk buat keputusan yang lagi bijak, lagi strategik. Jom kita tengok macam mana. Proses dia alahai senang je sebenarnya. Anda cuma perlu rajin rekod transaksi harian, setiap jualan yang masuk, setiap belanja yang keluar. Nampak macam leceh sikit kan? Tapi disiplin sikit-sikit ni lah yang akan bagi hasil yang besar nanti. Dan kat sinilah magicnya bermula. Anda tak perlu pening kepala jadi accountant ke, jadi penganalisis data ke, tak payah. Lepas anda masukkan makluman asas tadi, sistem ini akan buat semua kerja-kerja berat di belakang tabir. Dia akan analisis semua nombor untuk anda. Dan inilah dia. Inilah hasil yang boleh ubah segalanya. Daripada semua analisis yang rumit tu, sistem ni akan bagi anda satu nombor yang paling penting. Sasaran jualan minimum anda. Ini bukan lagi main agak-agak ni. Ini adalah matlamat yang berasaskan data. Nombor ni kita panggil titik pulang modal atau orang putih panggil break-even point. Maksud mudahnya, inilah jumlah jualan yang anda kena capai supaya anda tak rugi dan tak untung. Cukup-cukup makan orang kata.
Setiap ringgit jualan yang anda dapat lepas capai titik ni, barulah dikira untung bersih. Bila anda tahu nombor ni, memang satu game changer. Jadi, apa kesimpulannya? Apa perubahan sebenar yang alat macam Easy Account ni boleh bawa kepada seorang usahawan? Senang cerita, ia satu anjakan daripada rasa tak pasti kepada rasa yakin dan boleh kawal bisnes. Pertama, kejelasan real time. Dah tak payah tunggu hujung bulan baru nak tengok bank statement untuk tahu kedudukan semasa. Dengan dashboard macam ni, anda boleh buat keputusan pada hari Selasa berdasarkan data jualan hari Isnin, bukan lagi guna data yang dah basi. Yang kedua, dah boleh lupakan kerja-kerja renyah nak buat report secara manual. Laporan penting macam untung rugi dan kunci kira-kira, semua sistem buat secara automatik. Jimat masa, kurang risiko tersilap kira. Dan yang paling best, tak ada dah main agak-agak. Sekarang anda ada sasaran yang jelas. Bila anda tahu titik pulang modal anda ada satu goal yang konkret untuk dikejar setiap bulan. Jadi, jom kita imbas balik perjalanan ni sekejap. Anda mula dengan rekod transaksi biasa-biasa je, tapi akhirnya anda dapat gambaran prestasi bisnes secara langsung. Report-report penting semua automatik dan paling utama, anda tahu berapa sasaran jualan yang anda kena kejar. Semua ni membawa kepada satu benda, keupayaan untuk buat keputusan strategik dengan penuh yakin. Inilah perjalanannya, dari kabus kepada kejelasan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau anda tahu dengan tepat berapa jualan yang anda perlukan untuk mula buat untung, kalau anda boleh nampak kesihatan kewangan bisnes anda setiap hari, apa langkah besar seterusnya yang anda akan ambil untuk bisnes anda? Fikir-fikirkanlah.